Baik, dari Pekan Lahadatu, rakan setugas Syafizan Johari memantau suasana terkini ketika Ops Daulat diteruskan untuk hari ketiga. Syafizan, silakan. Terima kasih rakan setugas di studio. Sekarang ni saya berada di Hospital Lahadatu bagi meninjau sendiri pergerakan keluar masuk ambulans yang dikatakan membawa peganas-peganas yang dibunuh di Kampung Tan Duo ke sini untuk proses selanjutnya. Namun sejak beberapa jam lalu kematian saya di sini masih tidak ada sebarang kelihatan ambulans masuk yang memberikan tanda-tanda kecemasan atau namun ada pada tengah hari tadi sebuah ambulans yang keluar dari hospital ini, namun saya tidak tahu sebenarnya lokasi ke mana ambulans itu. Dan sementara itu tinjauan saya di sekitar bandar pula mendapati sekolah-sekolah yang dibuka walaupun sudah dibuka tapi masih lagi lengang, dan pelajar-pelajar pula dan murid-murid juga tidak ramai yang hadir ke sekolah. Dalam cakap-cakap saya bersama guru-guru bahawa ada satu sekolah ni kehadiran murid hanya sekitar 100 orang keseluruhan jumlah murid. Baiklah, itu sahaja laporan saya untuk ketika ini, dan teruskan bersama Astro Awani di saluran 501 dan juga di www.astroawani.com untuk maklumat dari Lahadatu dari semasa ke semasa. Saya Syamzal Johari melaporkan dari Lahadatu. Assalamualaikum. Kita kembali ke studio.